Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih teman-teman semua bersama saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back Again. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan melihat, kita udah pernah melihat langsung ya. Di sana tuh di Malaysia tuh memang banyak sekali warga asing ataupun warga-warga di seluruh belahan dunia tuh berkumpul di sana kan. Semua bangsa ada ya, situ semua kan? bangsa ada di situ. Tapi kita akan melihat secara video, ya kan. Betul. Ada warga dari mana saja nih yang tinggal di Malaysia, yang memilih Malaysia untuk tempat dia bekerja dan juga untuk tempat tinggalnya. Tempat hidup dia lah. Oke, kita bacakan tajuknya sayang. Oke, tajuknya adalah tajuknya itu 8 warga asing paling ramai di Malaysia. Wow, Ada 8 warga asing. Oke. Nah, jadi guys, sebelum kita nonton video ini jangan lupa tekan butang like dan subscribe dan jangan skip iklan. Oke, yang penting sekali semoga ada 50 orang aja kan. Jangan skip iklannya biar kita bisa ke Malaysia lagi kan. Amin, suatu saat nanti ya. Amin. Oke, langsung aja kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Paling ramai di Malaysia. Kalau kita tengok Malaysia sekarang, memang tak boleh lari dengan kehadiran warga asing. Betul bang. Pergi satu construction, kedai makan. Dia bahasa Melayu lah. Sampai ke rumah pun Gayanya. ada. Diorang ni bukan sekadar ada, tapi sebenarnya jadi sebahagian besar yang gerakkan banyak sektor penting dalam negara Malaysia. Menariknya, kalau kita pecahkan ikut negara, ada beberapa yang memang dominate gila dari segi jumlah. Bukan sikit-sikit, tapi sampai ratus ribu orang. Dalam sedarah ini, aku akan bongkarkan 8 warga asing paling ramai di Malaysia. Dari nombor 8 sampai nombor 1, yang last tu memang jauh tinggalkan yang lain. Wah. Di tempat ke-8 jatuh kepada Thailand. Wah, 820,000 orang. Ramai juga Thailand ya. berada di nombor 8. Walaupun jumlahnya lagi kecil, kehadiran warga Thailand tetap penting, terutamanya di kawasan sempadan utara Malaysia seperti Kelantan, Kedah dan Perlis. Mereka banyak terlibat dalam perniagaan kecil, sektor makanan serta pertanian. Faktor geografi memainkan peranan besar. Nah, jadi kan kalau cakap apa tadi Kelantan, di situ kan abang ada dengar orang Malaysia cakap sama abang macam ni, di Kelantan tu ramai juga orang Thailand. Macam siapa tu artis tu, Emma Embong tu. Dia ada campur juga dengan Thailand, makanya dia lawa. Kan? Adik, lawa. Adik dah tahu lawa. Cantik. Apa lawa? Okey lanjut. Fly. Sempadan antara dua negara ni lebih mudah berbanding negara yang lagi jauh. Nombor 7 jatuh kepada Filipina, 52,340 orang. Filipina berada di tangga ke-7. Warga Filipina terkenal dengan penguasaan bahasa Inggeris yang baik, menjadikannya mereka sesuai untuk sektor yang memerlukan komunikasi seperti hospitality, pendidikan dan perkhidmatan pelanggan. Selain itu, mereka juga ramai bekerja sebagai pembantu rumah. Kelebihan bahasa ni memberikan mereka peluang untuk masuk ke sektor yang lebih formal dan kadang-kala lebih berpendapatan tinggi berbanding buruh biasa. Nombor 6, Pakistan, 76,011 orang. Pakistan berada di tangga ke-6 dengan jumlah yang agak sederhana tapi tetap signifikan. Warga Pakistan di Malaysia sering dikaitkan dengan aktiviti keusahawanan seperti membuka kedai runcit, restoran dan perniagaan tekstil. Selain itu, ada juga bekerja dalam sektor logistik dan perkhidmatan. Komuniti mereka cenderung membina rangkaian perniagaan sendiri, menjadikan mereka lebih berdikari dari segi ekonomi berbanding hanya bergantung kepada pekerjaan bergaji. Yang kelima jatuh kepada India, 106,929 orang. Wow. Kenapa? Apa pernah jumpa orang India di sana? Jumpa? Ramai. Orang ni 100,000 orang. Takkanlah kita tak jumpa 10 orang. Betul lah, pakai pas kita ke sana ramai. Kita sampai ke Masjid India lagi kan. Sampai ke Masjid India di BKL tu di Maidin kan. Di Maidin sampai ke Masjid India, memang betul ramai sangat orang India di Itu sana. memang geng dia semua lah Iya, kat situ. betul. Okay, lanjut play. Warga India di Malaysia mempunyai profil yang lebih pelbagai berbanding negara lain dalam senarai ini. Selain terlibat dalam sektor buruh, ramai juga yang bekerja dalam bidang profesional seperti teknologi maklumat,
kejuruteraan dan perkhidmatan teknikal. Ini menunjukkan bahawa tenaga kerja dari India bukan sahaja memenuhi keperluan buruh kasar, tetapi juga membantu dalam pembangunan sektor berkemahiran tinggi di Malaysia. Dalam masa yang sama, terdapat juga warga India yang terlibat dalam perniagaan Kuliner. makanan dan Kuliner, sektor Mantap. Nombor 4, Myanmar. 173,630 orang. Myanmar berada di tangga keempat dan kehadiran warga dari negara ini sering dikaitkan dengan dua faktor utama, ekonomi dan konflik dalam negara mereka. Ramai datang ke Malaysia untuk mencari kehidupan yang Myanmar kan? lebih orang mereka ni biasanya bekerja dalam sektor pengilangan, restoran dan kerja-kerja am. Betul. Ada juga dalam kalangan mereka yang berstatus pelarian. Wow. Ini menjadikan komuniti Myanmar di Malaysia agak unik kerana bukan semua datang melalui saluran pekerjaan formal. Walaupun begitu, mereka tetap memainkan peranan penting dalam memenuhi keperluan tenaga kerja di sektor tertentu. Wow. Nombor 3. Nombor 3, Nepal. 332,712 orang. Nepal. Di tempat ketiga ialah Nepal yang terkenal dengan penglibatan besar dalam sektor keselamatan. Warga Nepal Satpam. sering dilihat bekerja Security. sebagai pengawal keselamatan Macam hari tu kan? di pusat beli belah, bank dan Wih. bangunan Betul. pejabat. Mantap kau. Mereka juga Nepal. terlibat dalam sektor kilang dan pembinaan. Salah satu faktor kenapa mereka sangat dipercayai ialah disiplin kerja dan reputasi yang baik dalam menjalankan tugas. Malaysia pula menjadi salah satu destinasi utama bagi warga Nepal selain negara Timur Tengah. Bagi mereka, bekerja di luar negara adalah peluang untuk meningkatkan taraf hidup keluarga di kampung halaman. Nombor 2, warga asing paling siapa nombor ramai di dua? Malaysia jatuh kepada Indonesia. Wow. 543,514 Wow, orang. banyak betul. Indonesia merupakan penyumbang kedua terbesar dan faktor utama adalah kedudukan geografi yang sangat dekat Ya dengan Allah. Malaysia. Harusnya macam Selain Nepal itu, bagus kan? persamaan bahasa dan budaya menjadikan proses penyesuaian jauh lebih mudah berbanding warga asing dari negara lain. Warga Indonesia banyak mengisi sektor domestik seperti pembantu rumah selain turut terlibat dalam restoran, pembinaan dan perkhidmatan. Hubungan sejarah yang panjang antara kedua negara juga memainkan peranan penting dalam memastikan aliran tenaga kerja ini kekal stabil. Disebabkan keserasian Datuk Ali budaya, Syukri. majikan juga lebih selesa mengambil pekerja dari Indonesia kerana kurang masalah komunikasi dan adaptasi. Nombor 1, warga asing paling ramai di Malaysia jatuh kepada Bangladesh. 322 orang. Bangladesh berada di tangga pertama dengan jurang yang sangat besar berbanding negara lain. Jumlah ini menunjukkan bahawa mereka merupakan tulang belakang utama dalam sektor buruh kasar di Malaysia. Kebanyakan warga Bangladesh bekerja dalam industri pembinaan, perladangan kelapa sawit serta sektor perkilangan. Makanya banyak. Kerja-kerja ini biasanya memerlukan tenaga fizikal yang tinggi, risiko yang besar dan tidak begitu diminati oleh pekerja tempatan. Betul. Faktor utama kemasukan mereka ialah perbezaan nilai mata wang dan peluang untuk memperoleh pendapatan yang jauh lagi tinggi berbanding negara Betul. Selain itu, sistem ejen pekerjaan yang sudah lama wujud antara Malaysia dan Bangladesh juga memudahkan aliran kemasukan pekerja dari negara ini. Lama-kelamaan, komuniti mereka makin besar dan membentuk rangkaian sokongan sesama sendiri menjadikan Malaysia sebagai destinasi yang established untuk bekerja. Jadi, itulah senarai 8 warga asing paling ramai yang bekerja di Malaysia. Apa pula pendapat korang tentang video kita pada hari ini? Okey. Jadi kan yang menurut abang tanggapi daripada video abang ni, memang paling ramai memang Bangladesh tadi katanya kan. Bangladesh, ya. Sebab dia orang mungkin banyak ambil pekerjaan yang banyak orang tak minati. Buruh kasar macam tu kan. Pekerjaan yang memang maksudnya butuh tenaga yang kuat, dan ekstra. fisik gitu juga kan. Fisik juga harus ekstra. Ya, kalau mereka mungkin memang fisiknya kuat-kuat sangat kan. Sebab mereka kan ini kan, maksudnya bangsa yang ingin macam kita jugalah datang ke Malaysia cari mata uang kan, maksudnya mata Cari uangnya uang lebih lah. cari uang lebih betul. Tapi kebanyakan juga kayak Pakistan, India, Indonesia tu banyak yang buka kedai makan. Ya, itu kulineran betul. Kayak Pakistan tu punya kedai makannya Pakistan, India punya kedai makannya India. Kan warung Aceh ada tak di sana ya? Adalah, banyak lah. Aku tak jumpa lah. Next time lah nanti abang bawa. Nak makan warung Aceh di sini banyak.
Di belakang rumah kita banyak ni orang Aceh. Oh, ya? Okey, jadi kan kalau kita cakap tentang Malaysia ni berarti di Nepal, di Nepal pula apa? Di Malaysia ni abang yang salut dengan orang Nepal. Dia orang selalu jadi security kan. Security pun di tempat-tempat elit kan. Oh, ya kan? macam hari tu kan dia jualan di apa tu? Ini di tempat Dior. kita tidur tu. Tempat tidur satu. di Tempat Platinum yang kita tu. masuk tu yang di Di mall. Genting Highland. Di Genting Highland. tu coach. Coach. Abang tak tahu brand-brand macam tu. Brand mahal tu kan. Brand kita mahal tu. sama dia. Dia di situ kan. Abang kan tanya langsung sama abang tu kan. Biasalah abang suka bertanya kan. Bang, asal dari mana kan? Nepal. Untung dia pandai cakap Melayu kan. Kalau tak, Udah lama aku dia Nepal bang kata dia. Udah lama dia di Melayu, bukan dia bisa di Malaysia. Udah lama dia di Melayu. Di Malaysia. Okey. Makanya dia bisa bahasa Melayu. Betul. Okey, tuan-tuan puan-puan. Nanti Malaysia dah mendunia. Ya, betul. Semua negara Semua di bangsa belahan di dunia, sebuah bangsa tu menyatu kat banyak situ. yang bekerja di Malaysia. Betul-betul. Jadi kan memang apa namanya? Jadi kita pun tak bosan kan kalau datang Malaysia, bukan hanya Melayu saja yang situ di Malaysia ni, tapi banyak bangsa-bangsa lain di situ ya. Kita betul. boleh belajar tengok banyak. Kan kita tengok untuk belajar, betul tak? Okey tuan-tuan puan-puan, itu aja video hari ini yang ingin Fatir nak sampaikan. Tak ada salahnya profesi apa sahaja kan. Mau profesi ini, profesi itu ya sama sahaja. Yang penting halal mencari rezeki untuk keluarganya di rumah. Betul. Asalkan kita jangan malas. Betul kan? Itu yang kita hindari. Okey tuan-tuan puan-puan, itu aja video hari ini, semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat korang semua, habiskan jaga kalian selagi kalian masih muda. Kita dah macam dulu lagi kan. Okey, bye bye semuanya. Assalamualaikum.